penemuan pagi ni dari sana tadi. Dah nampak dah ujung tu sampai sini. Ni wire ni, kabel ni. Ni dah kendur. Macam mana boleh kendur tak tahu. Ni kalau kita biarkan dia akan touching. Boleh touching, risiko besar. Okey, kita tengok. Tadi saya jalan dari sana tau, sampai sini dah nampak lah, tapi dah tutup apa, switch current. So sekarang kita nak kena repair. Nak kena tarik sampai mana agaknya dia sebenarnya kalau berlaku macam ni mesti ada satu yang putus. Okey, sekarang kita round tengok. Ni tenat ni. Ni mana dia? Ni dia lepas ke bawah lah. Ni tarik sana, bawa ke sana. Kendur terus. Bukan kendur ni putus. Ni okey, tengok. Kita tarik lagi yang sana pula. Saya pun tak tahu sampai mana, tapi nampak dekat sana tadi ada putus. Ni tarik lagi, boleh tarik. Sana putus. Okey, kita tengok dekat mana. Sini boleh lagi tarik. Sini dah jauh kendur ke bawah. Nampak ni. Okey, inilah sebenarnya maintenance utama di Kobonden. Okay. Dulu ada orang kata tentang pagar ni, tiang ni nak bagi kuat, bos simen. Memang bos simen kuat. Tapi sekarang pun saya rasa dah kuat. Kenapa tak bos simen? Sebab ni nampak ni. Ni. Dalam dia ada wire ni. Wire ni putus. Sampai sana agaknya. Jom kita buat satu persatu. Okay, dari sana tadi akhirnya penemuan berjumpa di sini. Ni. Ni lah dia. Okay. Dia putus di hujung sini. Putus di kabel mana? Kabel sini. Ni putus. Aduh, tapi yang putus ni wire lah ke wire punya yang putus. Tak apalah, kita cuba sambung semula. Mudah-mudahan selesai masalah. Sekejap, satu persatu. Nyamuk banyak. Aduh, okey, ni punca dia. Dah leput karat. Hanya mana kata dawai ni pun tak arahan juga. So kaedah dia, saya kena lilit dekat situ, saya ambil dawai lain, pasang, sambung ke situ. Itu je lah. Mari kita buat looping je lah. Yang ni saya kena matikan dekat situ, simpulkan dia. Cara dia macam ni ya. Tarik bagi tegang dulu. Kemudian kita tarik, kita potong dululah. Boleh juga. Okey. Sinilah. Kurang potong. Okey. Hanya perlu tarik bagi tegang ya. Okey dah. Wire ni adalah wire sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Okey je. Apa jalan yang ada, kita kena buat cara macam ni. Tu je lah. Dah. Okey, bahagian sini dah selesai. Cuma sekarang dia terpelohong kat sini kan. Ini sebenarnya sebenarnya semua temporary. Belum lagi nak tukar. Memang saya plan nak tukar, tapi nampak dia masih boleh berguna lagi. Okey lagi, saya biarlah. Habis satu putus, satu dua ni, okey boleh sambung. Boleh manfaatkan lagi. Kalau setakat kendur macam ni, okey lagi. Ni dah tegang. Okey. Sekarang saya nak sambung sini, looping sini, bawa ke sana. Nak kena ambil kabel. Sekejap. One by one. Satu persatu kita buat. Ini kabel spare yang ada. Ni. Panjang ni. Banyak.
Nanti ada tanya beli kat mana. Saya beli dekat Maxson. Maxson Seri Kembangan. Itu ya. Pergilah cari kat sana. Di Seri Kembangan ada. Okey, yang ni saya dah matikan switch. Tu saya nak tarik dia tak boleh touch dekat sini Yang ni nak buat bagi dia tak touch. Kita tarik kena sini. Sini sangkut. Sini tak sangkut. Tak boleh. Pergi kat sana dululah. Baru tahu. Yang mana sangkut. So, yang ni. Macam ni je lah. Saya boleh ikat. Okey. Selepas 4 tahun. Ni tahun yang kelima kabel ni saya belum tukar lagi. Sejak saya buat, maksudnya dia dah lepas lah. Okey, sini kita tarik sikit je lah. Potong sini Dan ni letak tepi. Ini kita ikat sini. So wire yang ni tak boleh touch kat sini. Okey. Ini wire. Ni wire live So, tak boleh touch. Tak boleh touch, kita kena ikat di belakang Kalau macam tu. Sini boleh, sini. Boleh kat sini dia sangkut. Sangkut tak? Kat belakang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudahkan. Okey. Macam-macam kan. Buat aja lah. So wire ni tak touch sini. Okey lah tu. Dia cara dia. Saya pakai tangan je dah. Alhamdulillah. Selesai. Okey. Kali pertama datang. Round. Tengok ni. Ini kena buat dulu. Sebab nanti kita lupa. Makin lama makin tengah hari. Pagi-pagi ni makin lama makin tengah hari. Jawabnya tertinggal. Mengambil risiko lah. Risiko yang besar. Sebab tu lubang tu dia boleh masuk. So bila dia touch sini. Usik sini. Dia kena lah. Itu je. Okey. Itu dulu. Beres.